yang ambil bagian jamak, awak cerita jamak kasar kan Nabi boleh juga sikit jamak kasar. Lah sesuai lah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita ulang kaji, yang kita belajar, kita faham, ingat, dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Yang Musa pengurusi surau Tuan Haji Nur Rahmat dan juga ahliatan kuasa surau, yang berbahagia barisan imam-imam, bila-bilal, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala malam ini dapat kita bertemu lagi. Yang mana hari ini kita berada tanggal 24 Rabiul Akhir. 24 Rabiul Akhir 1447. Mudah-mudahan kita semua berada dalam limpahan rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Kerana disebutlah hadis Nabi, sesiapa yang sesuatu kampung itu, surau ataupun masjidnya melaksanakan majlis ilmu seperti ini, akan diberikan beberapa kelebihan. Antaranya iaitu akan malaikat akan bawa rahmat kepadanya, dan juga mereka itu akan dilimpahkan rahmat ke atas penduduk itu, dan juga penduduk tempat itu akan dapat rasa ketenangan, ya, tenteram. Ini antara kelebihan-kelebihan yang Nabi beritahu kita tak kala kita suatu kampung ataupun masjid itu melaksanakan majlis ilmu seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua akan berada dalam keadaan, ya, limpahan rahmat Allah Ta'ala dan tenang, aman, damai insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini masuk kita dalam ulang kaji hadis yang ke-7 yang bertajuk pelbagai jenis nasihat. Muka surat 71 kan, 71.
Yang mana muka 71 ini menceritakan tentang hadis, iaitu pelbagai jenis nasihat. Yang ada kitab boleh buka lah. Kalau yang tak ada dah dengar pun alhamdulillah, kan. Baik, daripada Abi Ruqayyah Tamim Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maksudnya, agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Sabda baginda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi hadis ini tuan-tuan menceritakan kepada kita tentang, iaitu bahawa agama ini merupakan satu an-nasihah, nasihat. Nasihat umpama contoh hari inilah kita nasihat dalam bentuk yang ramai, ada nasihat dalam bentuk yang kecil, kan, dan kepelbagaian cara nasihatnya pula. Ada yang disampaikan di surau masjid, ada yang disampaikan dalam TV, dalam radio, sekarang ni dalam medsos, kan, medsos, media sosial, bukannya sos, bukan sos cili, kan, dalam medsos, dalam pelbagaian platform yang boleh kita lihat. Cumanya kita tengok tu kena tapis-tapis jugalah, kan. Tambah-tambah sekarang ni ada pula AI, kan, artificial intelligence, iaitu cerdasan AI, AI, artificial intelligence. Maksudnya apa? Bahasa Melayunya apa? Masa? Tak apa ingat dah bahasa Melayu. Saya orang putih je ingat. Artificial intelligence. Buatan kecerdasan saya. Buatan kecerdasan buatan. Macam tu lah, kan. Lebih kurang itu lah. Jadi tambah-tambah ada AI ni, kan. Orang semua nengok AI. Apa-apa hal tanya pada AI, kan. Boleh tanya AI, tapi kena buat kajian dulu lah. Kadang-kadang mungkin betul, tak betul, sebab dia pun berpandu pada kitab-kitab jugalah. Jadi sebelum kita melebar luaskan isi perbincangan kita pada malam ini, kita tengok dulu biografi ringkas perawi. Siapakah perawi ataupun perawat hadis, ya, periwayat hadis yang kita nak baca hari ini? Namanya Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Tamim bin Aus Ad-Dari Al-Kharijah. Ini nama sebenarnya. Tamim bin Aus Ad-Dari bin Kharijah. Ad-Dari ada nisbah kepada Ad-Darain, Hanik, daripada Lakham. Kunyah beliau ialah, kunyah ni maksudnya gelarannya ialah Abu Ruqayyah, yang diambil daripada anak perempuannya, ya, nama perempuannya Ruqayyah, jadi disebut Abu Ruqayyah, bapa Ruqayyah. Agama asalnya ialah agama apa? Kristian. Kemudian meluk Islam pada tahun 9 Hijrah, menetap di kota Madinah. Kemudian kemudian baginda beliau berpindah ke Syam, ataupun sekarang ni Syria lah. Tapi Syam ni kalau dulu bukan sekadar Syria. Syam ni termasuk daripada Lebanon dan Palestin serta Syria. Tapi hari ini kita lebih kenal sebab Syam itu adalah Syria. Selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, ya, kemudian menetap di Baitul Maqdis. Akhirnya beliau menetap di Baitul Maqdis. Beliau terkenal dengan kekuatan tahajud, mana bangun malam lah, dan menghidupkan malam. Diceritakan apabila beliau bangun untuk bertahajud sehingga pagi, maknanya tahajud tu, bangun malam tu sampai pagi, lalu beliau menangis setelah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzi najtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup
dan semasa mereka mati, buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Jadi dia menangislah. Sebabnya, iaitu dia kata di sana, apa sebab? Orang yang melakukan kejahatan itu tak sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang jahat ini tentulah tuan, mereka itu dia kata, iaitu dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Maksudnya tak samalah kan, orang beriman dengan orang yang tak baik, orang yang jahat tentulah tak sama tuan-tuan. Jadi orang beriman ini beramal soleh. Adapun orang-orang yang buat maksiat, ya, adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman, ya. Sebab apa? Bila kita beramal ibadat ini, mudah-mudahan dengan amal ibadat itu merupakan iaitu kelebihan rahmat daripada Allah Ta'ala untuk kita menjadi orang yang beriman, kan? Sebab apa tuan-tuan, ya, kehidupan kita ini hanyalah sementara. Mudah-mudahan kita ini beriman lah. Betul ya? Sementara ke kekal kita ni? Sementara. Mana ada orang kekal, ya tak? Hidup ni sementara. Mati pun sementara sebenarnya. Hidup sementara, mati sementara, sehat sementara, kenyang pun sementara, lapar sementara. Dah lapar belum ni? Belum. Sementara juga. Kemudian yang kekal apa? Akhirat kekal selama-lamanya. Itulah sebab tuan-tuan, dunia ini hanyalah tempat kita tinggal ke meninggal. Meninggal. Tempat tinggal sebenar di mana? Di akhirat. Dunia tempat kita meninggal, tempat tinggal di akhirat. Mana itu sebab dunia tempat kita meninggal. Kerana apa? Akhirat inilah kekal abadi. Adapun dunia ini sementara sahaja, kan? Kan? Itu sebab itu tuan-tuan. Dengan sebab itu, boleh ke tempat kita meninggal, kita carilah bekalan untuk kita meninggal. Alangkah rugi kalau orang di atas muka bumi ini tidak beramal. Kan? Dah tahu dunia ini sebagai sementara, tidak beramal. Kan? Jadi kalau kita tahu tempat ini sementara, maka tentulah kita beramal. Itu sebab dalam Al-Quran disebut, nanti bila kita berada di alam barzah, dalam surah sejarah yang sering kita bincangkan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah dengar, kami telah lihat, kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal ibadat dengan penuh keyakinan. Apa sebab? Waktu itu dia ada rasa rugi dah. Sebab atas dunia tak beramal ibadat. Sebab apa? Dia kejut dunia. Dunia ni memang tak cukup-cukup tuan-tuan, kan? Dunia ni memang tak cukup-cukup, kan? Orang udah ada rumah besar, dia pun tengok rumah orang lain tu besar lagi. Dia kata, ush, kalau aku dapat rumah tu lagi besar, seronoknya, kan? Orang udah ada kereta, dia tengok kereta, dia pakai kereta Honda. Tengok orang kereta Mercedes, ush, lawanya Mercedes ni. Kalau dapat Mercedes, seronoknya. Orang ada kereta Mercedes pula, tengok orang pakai kereta Ferrari. Fuyo, syoknya dapat Ferrari. Harga juta. Kan? Kalau aku dapat Ferrari, Masya Allah, seronoknya. Jadi itu sebab apa? Manusia ni mana ada kepuasan dalam hidupnya, kan? Tuan-tuan, dia tak puas-puas hidup. Dia mencari sesuatu itu, tak puas-puas hidup dia. Hatta zurtumul maqabir. Sampailah ke alam kubur, baru dia sedar. Nak balik ke dunia, tak boleh dah. Maka rugilah. Macam contoh macam ni lah. Ulama menyatakan bahawa kehidupan kita ini seperti kita nak pergi suatu tempat. Contoh nak pergi ke New York lah. Kita nak pergi ke New York. Atau nak pergi ke London, kan? Kita pergi ke London, kita pergi naik apa? Naik basikal ke? Naik kereta bang lah, ya. Ustaz Syabal lah, naik kereta bang. Kemudian naik kereta bang, kita beli tiket. Tuan Haji Rahmat pernah pergi ke ni, London ni, kan? Berapa bayaran terbang ni, tiketnya? Berapa ribu? 5,000, 6,000, 7,000. Macam tu lah, kan? Dia punya apa? Dia punya lapangan terbang Heathrow tu, ya. Heathrow. Saya nak bagi contoh, ya, Heathrow. Contohnya dia pergi beli naik kapal terbang. Pergi balik tuan-tuan katalah 7,000. Kemudian dia pergi kapal terbang, dia naik sampai ke London tu, dia pun turun Heathrow tu.
Dia turun sekejap je dekat airport. Dia tengok airport tu. Oh, lawa airport yang turun cantiknya. Lepas tu dalam 2 jam tu naik balik terbang, dia balik ke Malaysia. Rugi ke tak rugi? Rugilah. Ngapa tak duduk lama sana? Berjalan, dah tahu naik kapal terbang, tambang mahal. Kan tiba-tiba datang 2 jam ke airport je, dia pun berjalan balik ke Malaysia. Tak ada dia tengok dekat mana ke Sungai Thames-nya, dekat mananya lapangan dekat mana padang Liverpool-nya, Chelsea-nya, contoh kan. Jalan barulah seronok tengok. Begitulah ibarat dunia ini, tuan-tuan. Dia datang ke dunia, datang je tapi tak ada buat amal ibadat. Dia tengok orang beramal ibadat tapi dia tak ada buat. Kan, lebih tu mati esok pun ngapalah. Dia kata aku ni tak buat amal ibadat. Baru dia sedar. Baru Rabbana absurna wa sami'na farji'na tadi. Rugi kan? Tak ada beramal ibadat, tuan-tuan. Jadi dia rasa rugi. Sebab apa? Bila dah mati ni, ulama kata mati ni ibarat kita bangun pada waktu malam, waktu pagi kita tak sedar. Tiba-tiba je, udah mati aku ni. Tak sedar. Bila bangkit dari alam kubur tu tak sedar kita ni udah mati. Dah mati. La ilaha illallah, dah mati kita. Cumanya waktu itu yang dapat membantu kita siapa, tuan-tuan? Dengan amal ibadat kita. Dengan itu sebab dia suruh kita membaca surah apa? Surah Al-Mulk sebelum kita tidur tu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan surah Al-Mulk itu tentu akan membantu kita menyelamat kita di alam barzah. Terutamanya pada malam-malam yang pertama itu. Kan, malam pertama di alam barzah itu. Mudah-mudahan dengan baca surah Al-Mulk itu dapat membantu kita. Dan mudah-mudahan dengan bantuan daripada anak-anak kita yang soleh, sahabat handai kita dunia ini menghadiahkan kita, kan. Dengan itu dapatlah kita rasa berada di sana dalam keadaan yang tenang, aman, damai. Bila sampai amalan itu daripada keluarga kita, dapatlah kita sedikit iaitu cahaya di alam barzah itu. Baik, sambung balik dia. Selain itu, beliau merupakan orang yang pertama menyalakan pelita di dalam masjid dan perantis kepada penceritaan pada zaman Umar dengan izinnya. Nabi SAW pernah bercerita tentang kisah Al-Jasasah dan Ad-Dajjal di atas mimbar, dan kisah itu Nabi SAW mendengarnya daripada beliau, daripada Tamim Ad-Dari inilah. Mungkin tuan-tuan pernah tengok video dia. Video yang dicerita oleh Ustaz Wadi, cerita bagaimana Tamim Ad-Dari ini dan bersama satu kumpulan kapal jalan kapal tu, tuan-tuan, tiba-tiba kapal tu berhenti di sebuah pulau. Jumpa di sebuah pulau itu, tuan-tuan, jumpa satu binatang yang bernama Al-Jasasah. Dia ini binatang ni berbulu lebat. Berbulu banyak dan boleh berkata-kata, faham berkata-kata dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian dia bawa kepada satu tempat yang mana dia jumpa satu makhluk, satu hamba Allah. Dia kata yang berikat, kemudian badannya besar, rambutnya panjang, kemudian dia matanya satu. Itulah namanya apa? Dajjal. Dan Dajjal berbicara dengan Tamim Ad-Dari. Antara perkara-perkara yang ditanyakannya, tuan-tuan, dengan Dajjal ini, iaitu pertamanya mengenai ladang di Baisan. Ladang di Baisan ini dia katanya waktu itu ladang di Baisan ini banyak tak buah-buahannya, kurmanya. Dia kata Tamim Ad-Dari masih banyak lagi. Kalau masih banyak lagi, maksudnya dia kata iaitu lambat lagi kiamat. Tapi kalau ladang Baisan tidak ada buahnya lagi, maka sudah hampir kiamat. Dan hari ini dikatakan ladang Baisan ini, tuan-tuan, buah kurmanya dah tak ada ladang. Maknanya sudah hampir kiamat. Yang kedua dia kata tahu tak satu sungai? Satu sungai ini dulu dalam airnya. Sekarang sudah surut. Kemudian Syekh Al-Jum'ah Mufti Mesir menyatakan bahawa yang dimasukkan itu ialah sungai Laut Mediterranean. Kan, yang sudah surut, yang asalnya dia dulu Syekh Jumat kata asalnya di sini. Mana dia dalam lagi lah. Kemudian makin lama surut. Itu tanda berlaku hari kiamat. Kemudian ditanya lagi mengenai ada tak seorang lelaki pemuda yang hebat, dia bila berlawan dia menang, lawan dia menang. Siapa dia, tuan-tuan?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bila hadirnya Nabi, tanda-tanda hari kiamat. Itu kisah antara Tamim Ad-Dari bercerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau juga telah meriwayatkan 18 buah hadis daripada Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi SAW yang besar juga mengambil hadis daripada beliau. Antaranya Ibn Abbas, ya. Sahabat Nabi yang besar, maksud sahabat Nabi yang hebat lah, yang besar ni. Mengambil hadis daripada siapa? Daripada Tamat Dari ini, antaranya Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan sebahagian besar daripada kalangan tabi'in. Abu Nu'aim berkata Tamim Ad-Dari berasal daripada seorang pendeta pada zamannya dan ahli ibadah dalam kalangan penduduk Palestin. Ahli pendeta lah, orang yang kuat amal ibadat lah. Abu Muhallab berkata Tamim Ad-Dari telah mengkhatamkan Al-Quran ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun dah khatam Quran. Ibnu Sirin berkata sesungguhnya Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran dalam satu rakaat. Hebat. Dalam satu rakaat dia boleh baca Al-Quran. Tapi kalau sembahyang seseorang lah, kalau sembahyang ramai kita belenguh dah. Banyak sikit kan. Kemudian beliau meninggal dunia di Palestin pada tahun 40 tahun, ya, pada tahun 40 Hijrah, dan dikebumikan di Jibril atau Jibril, iaitu sebuah kampung di Al-Khalil. Okey, baik. Apakah kesimpulan hadis ini? Hadis ini dikategorikan sebagai jawami' al-kalim, iaitu ungkapan yang ringkas dan mengandungi makna yang padat. Ia terdiri daripada kalimah yang ringkas tetapi mempunyai pelbagai makna dan faedah yang agung, hingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah, hukum syariah sama ada usul maupun furu' termasuk dalam hadis ini. Jadi hadis ini tuan-tuan, walaupun ringkas tapi punya pengertian yang besar, sama ada asas ataupun furu'. Kerana apa? Kerana meliputi pengertian yang luas. Adinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat ni luas lah. Sama ada perkara yang berhubung perkara yang besar, perkara yang kecil, tuan-tuan, perkara yang usul, yang furu', hukum syariah. Jadi hukum syariat tersebut dari pelbagai sudut. Itu sebab bab hadis ini kalau kita bongkarkan banyaklah pengertiannya. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tengok ulama ada hadis ini, saya nak cerita sikit ataupun nak bincang sikit dengan tuan-tuan satu perkara mengenai bab fiqh ini. Bab fiqh ni tentang bab solat musafir. Saya nak ambil sedikit masa kerana perkara ini kadang-kadang kita saya pun tuan-tuan tak berapa jelas, tak faham. Jadi saya nak bincang bersama tuan-tuan supaya kita jelas sedikit mengenai sembahyang sembahyang jamak dan qasar ini. Walaupun kita dah belajar, tapi kita nak mempelajari ataupun mendalami lebih sedikit. Mendalami lebih sedikit dalam bab sembahyang jamak qasar ini. Yang antaranya pertamanya iaitu apakah yang dimaksudkan dua marhalah. Dua marhalah ini disebut dalam perbincangan fatwa, iaitu kebangsaan, dia kata 81 km. Itu 81 km. Kemudian kita tengok pula, kita nak tengok keadaan seseorang itu dalam keadaan di mana dia katakan bermastautin. Kita ni semua mastautin lah kan? Mastautin. Jadi sebagai contoh, ada orang ni dia memiliki dua rumah. Bukan dua rumah. Rumah dua Encik Nan. Rumah seorang je. Tapi ada yang dua rumah. Kita cerita. Baik, bagaimana yang dia katakan mastautin itu? Pertama, mastautin itulah tempat yang biasa dia menetap. Itulah mastautinnya. Umpama contohnya tuan-tuan, tempat yang dia duduk. Dulu saya mastautin di Kampung Pendiat. Sekarang di mana? Desa Seri Bayu. Itu mastautin saya lah. Ya. Satu. Baik, sekiranya yang kedua, keadaan kedua, sekiranya sama banyak. Katalah contoh, rumah satu ada di Kuala Lumpur. Rumah nombor dua ada di Kampung Pendiat. Mana dikira mastautin? Iaitu dikira mastautin iaitu tempat yang biasa dia menetap. Katalah dia biasa menetap di Kampung Pendiat. Kampung Pendiat lah, Kuala Lumpur tu pergi sesekali je. Atau rumahnya di Kuala Lumpur,
Dia balik ke kampung sekejap je. Maknanya Kuala Lumpur itulah Mustautin dia. Satu. Yang kedua, kalau sama banyak. Ustaz Syawal, sama banyak. Dia Kuala Lumpur sebulan, pendiat sebulan. Kuala Lumpur sebulan, pendiat sebulan. Maka Mustautin itu ialah di mana anak isterinya tinggal. Kalau anak isterinya tinggal di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur lah. Anak isterinya tinggal di kampung pendiat lah. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, seorang itu mempunyai 2 orang isteri. Ada sini 2 isteri. Kecedian tak ngaku, takut. Kalau 2 orang isteri, dia Kuala Lumpur pada seorang, dia pendiat pada seorang, ada tak macam tu? Ada dulu masa saya mengajar Teluk Bakung dulu ada. Seorang isterinya Kuala Lumpur, seorang Teluk Bakung. Tu kejap balik Kuala Lumpur, kejap balik Teluk Bakung, Kuala Lumpur. Dan berkata, double barrel Ustaz. Double barrel dua-dua dikira Mustautin. Kuala Lumpur Mustautin, kampung kira Mustautin. Kan? Atau contoh lain, jika keluarganya di Kuala Lumpur dan hartanya ada di kampung pendiat seperti pinggan mangkuk, katil dan seumpamanya, maka kedua-duanya dikira Mustautin. Melainkan jika rumah di Kuala Lumpur hanyalah rumah persinggahan. Tuan-tuan, dikira dua-dua dikira Mustautin. Baik, itu keadaannya ya mengenai Mustautin tadi. Jadi jelaslah. Contoh lain pula, kalau anak kita macam mana? Anak kita duduk di Kuala Lumpur. Kalau dia belajar, itu memanglah bukan Mustautin Kuala Lumpur tu, dia akan balik kampung kita tu kira Mustautin. Maksud Mustautin tu, dia balik kampung tak boleh jamak qasar dah. Semayang biasalah. Lengkap. Itu masuk Mustautin tu. Kalau rumahnya di Kuala Lumpur, tuan-tuan, dah berkahwin, ada kahwin, dah kahwin, ada rumah, ada anak, tuan-tuan, kira-kiranya dia akan duduk di Kuala Lumpur, maka rumah di Kuala Lumpur itu dia sebagai Mustautin dia. Maknanya dia balik kampung, tuan-tuan, kira sebagai bermukim lah. Bermukim maksudnya kalau dalam jangka masa musafir, dia boleh melaksanakan solat jamak qasar. Faham ke tak faham ni keadaan saya cerita ni? Jangan ngangguk je. Habis Ustaz ni Mustautin mukim, Ustaz mukim ni. Kalau tak faham tanya ya. Tak faham tanya supaya kita betul-betul jelas isu ini. Ya. Baik, itu mengenai keadaan rumah. Bagaimanakah kita boleh mula solat jamak qasar? Umpama contoh kita berada di kampung pendiat nak pergi Kuala Lumpur. Mengikut fatwa negeri Perak, belakang Perak ya. Mereka mengharuskan kita untuk mula solat jamak qasar apabila kita keluar dari rumah kita sejauh 11 km. 11 km. Berapa kilometer? 11 km keluar dari rumah. Dengan syarat kalau kita nak solat zuhur dengan asar, keluar sebelum solat zuhur. Atau keluar sebelum solat maghrib. Maghrib dengan isyak. Ya? Jadi balik dari ini tuan-tuan, kalau 11 km, katalah kita nak ikut WCE dari pendiat. 11 km ni sampai mana agak-agak? Sampai Cakap Seromen ada 11 km? Boleh lah 11 km. Kalau nak ikut Highway Plus Kuala Lumpur Utara Selatan sampai Batu Gajah, sampai UTP ada 11 km. 11 km. Tuan-tuan. Kalau ni ikut terus Cucak ke Tapah sampai Kampung Gajah boleh kot ya? Lebih dah. Lambur. Kanan. Tu mana itu 11 km. Baik, itu dalam keadaan tuan-tuan yang mana keluar daripada rumah. Baik, sekarang kita tengok pula situasi keadaan berlaku di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini. Lagu kumpulan apa tu? Oh, Alikat kan. Contoh ya tuan-tuan ya. Contoh. Tengok ni Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lah kita termasuklah. Kalau kita Kuala Lumpur tak ada masalah sebab kita boleh jamak qasar. Baik, saya sebut contoh sini. Amin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas pada jam 7 malam. Sebelum maghrib kan, betul? Dan sampai di rumahnya pada jam
10 malam. Dalam kes ini Amin boleh berniat untuk jamak takhir. Niat apa jamak takhir? Maknanya dia tak boleh sembahyang maghrib, tak boleh dah. Dia niat sembahyang jamak takhir, tuan-tuan. Maknanya maghrib dengan isya tamam. Maghrib 3, isya 4 bila sampai rumah dia. Dalam keadaan ad-daruratun tuhbihul mahzurat. Daruratlah. Jangan senangnya boleh kita buat. Kita pergi ke Iskandar kita buat. Oh, tak boleh. Contoh lain. Mawi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas pada jam 4 petang sebelum masuk ayat. Dan sampai di rumah pada jam 9 malam. Dalam kes ini Mawi boleh jamak takhir untuk maghrib dan isyak. Ada solat asar pula dia kerjakan dalam kereta. Solat asar kena dalam kereta lah. Menghormati waktu. Sama macam kita pergi ke Mekah atau Madinah lah, umrah naik dalam terbang. Sama juga dalam kita naik bas ke Terengganu umpama contoh. Kita nak bas tu tak berhenti main subuh, driver tak berhenti. Kita suruh pun dia tak berhenti, tak suruh pun memang tak berhenti. Sembahyang waktu ini solat menghormati waktu. Kalau boleh tayamum, tayamum. Kalau boleh wuduk, berwuduk. Kalau tak boleh, sembahyanglah menghormati waktu. Sampai ke destinasi, kita kena qada semula. Baik ya. Lagi. Kemudian kita tengok pula keadaan orang yang Orang yang dalam keadaan dalam perubatan. Doktor Zulkifli akan membuat pembedahan bermula jam 2 petang. Operate lah, bypass. Bypass ni berapa jam ya? 5 ke 9 jam kan? Ya. Bermula jam 2 petang dan dijangka berakhir jam 7 malam. Maka Dr. Zulkifli dibenarkan untuk terus menjamakkan solat zuhur dengan asar masing-masing 4 rakaat. Boleh terus sembahyang. Zuhur 4, asar 4. Sebab dia sampai 7. Jamak tamam lah. Jamak tamam. Malam dia qasar. Ni dekat musafir. Kan? Macam kita dekat Arafah lah. Jamak tamam kan, 4-4. Okey, baik. Kalau contohnya pembedahan itu memakan masa 2 petang hingga pukul 9 malam pula. Berapa jam lah tu? 7 jam. Maka waktu itu Dr. Zulkifli solat zuhur dengan asar jamak takdim. Dr. Zulkifli berniat untuk jamak takhir pula bagi solat maghrib isyak. Jadi maknanya pukul 9 malam Murabih, kira maghrib dapat? Tak dapat, lebuh maghrib. Jadi dia bila maghrib tu dia jamak, niat pula untuk jamak takhir. Kan? Sama juga kalau orang tu nak dibedah pun sama. Kalau dia jangka ke-2 petang, jangka 7 malam, kan? Maksudnya dia boleh buat zuhur dulu dengan 4 ngasar untuk pembedahan. Contoh lain, semasa dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja, contoh. Kita bertemu dengan, melihat satu kemalangan di jalan raya. Melibatkan seorang penunggang motosikal dalam keadaan yang kritikal. Jam waktu itu pukul 7 petang, nak maghrib dah. Waktu itu kita boleh membantu penunggang motosikal tersebut dan menunggunya hingga bantuan ambulans sampai. Sekiranya terdesak, kita boleh berniat untuk jamak takhir. Ya, boleh niat jamak takhir kalau terdesak. Maknanya maksudnya menggering isyak tadi lah. Tentu ya. Baik. Kemudian boleh tak orang dalam keadaan membuat kenduri kendara atau contoh disebut sini lah, kesibukan bersolek atau melayani tetamu waktu kenduri kendara lah. Boleh tak kita sembahyang jamak qasar? Kesemua itu bukanlah keuzuran yang mengharuskan kita menjamakkan solat, menghimpunkan solat. Ini kerana kita mampu mengelakkannya, atau ala qadar, atau mengenakannya pada waktu lain, atau mengerjakan jamak suri. Tahu jamak suri apa dia? Pernah tengok jamak suri? Nanti saya terangkan. Ia dikerjakan solat pertama pada akhir waktu dan solat kedua pada awal waktu. Itu jamak suri. Maknanya ujung. Ada ujung. Kalau waktu biasa tak boleh buat waktu itu, tuan ya. Kalau keadaan tenang macam ni tak boleh. Waktu tahrik ke waktu apa tu? Waktu tahrik ke waktu apa tu? Bukan, waktu yang ujung-ujung. Maksudnya asar, kita nak sembahyang zuhur, contoh asar pukul berapa? 4.20 kan? Kita sembahyang 4 suku. Udah nak habis tu masuk asar, terus sembahyang. Tuan-tuan. Tapi itu tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Apa sebab?
Ya dalam keadaan terdesak lah. Dia kata kalau dia pergi sembahyang zuhur waktu ke waktu sekarang 4-5 orang tak bersalam ni. Haji Mat mana Haji Mat? Sembahyang zuhur 4-5 orang makan-makan tak jumpa, tak ada balik. Kalau RM10 seorang, RM60 hilang juga ya. Tuan-tuan kan. Jamak suri ni juga boleh buat tuan-tuan. Waktu keadaan orang yang sakit. Contohnya orang dalam accident ke, dia boleh buat ujung awal. Ataupun orang yang kencing, ada penyakit prostat tu, yang pakai apa? Pakai getah, ketiup tu kan. Maknanya waktu di ujung tu dia bersihkan buang tu, dia pun sembahyang zuhur di hujung waktu. Habis masuk asar, dia terus sembahyang asar. Maghrib pun begitu, hujung waktu, isyak. Ini keadaan orang yang berpenyakit itu diharuskan disebut apa sebagai jamak suri kan, jamak suri. Jadi tuan-tuan, ini dalam keadaan orang yang musafir. Baik, keadaan orang yang pergi ke satu tempat, contohnya dia pergi ke berubat di apa? Di AJN contoh. AJN. Kemudian duduk masuk hospital. Doktor kata 2 hari je. Okeylah, tak apa, macam besar lah. 2 hari. Bila tu esok doktor kata tak boleh dah balik pakcik. Bila balik? Saya pun tak pasti bila dia tu. Kemudian boleh lagi jamak kesal? Boleh. Udah 3 hari dia kata tak boleh, tak tahu pakcik bila balik dia tu. Rasa lambat lagi lah kot. 2-3 hari lagi kot. Boleh jamak kesal? Tanya lagi saya ni bila nak balik doktor? Tak tahu juga dia tu. Waktu ini tuan-tuan dalam keadaan yang tidak dia mengertikan, dia benarkan kita sampai berapa hari? 18 hari. Dalam mazhab Syafi'i sahih. 18 hari boleh sembahyang, tuan-tuan jamak qasar 18 hari. Lebih 18 hari tak boleh dah. Tak boleh dah kita sembahyang jamak qasar. Itulah serba sedikit, ada banyak lagi lah ni, tapi kita ambil sedikit je tuan-tuan mengenai waktu-waktu sembahyang jamak qasar yang agak-agak yang kita kurang mengerti, yang kita kurang tahu. Mudah-mudahan dapat kita beramal dengan insya-Allah. Jadi cukuplah untuk malam ini long kaji kita, perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung, akan datang mengenai ulama dan hadis ini insya-Allah. Marilah kita tangguhkan sama-sama. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha kullahu jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruq mubarakan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua-dua kami, dosa anak-anak kami, dosa pasangan kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa seluruh muslimin, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu yang kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami, panjangkanlah umur kami, dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin. Permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal lagi diberkati oleh-Mu ya Allah. Jadi kalau anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami. Istiqamahkan kami dalam ilmu-Mu ini ya Allah. Istiqamahkan kami melaksanakan solat fardu berjemaah yang waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, jiran, tetangga kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat menuntut ilmu bersama-sama kami, solat berjemaah juga bersama-sama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada malam ini berada di masjid ini ya Allah, berada di surau ini ya Allah. Tempatkanlah kami di alam barzakh sebagai taman-taman syurga kami. Dapatlah kami jadi ahli syurga Firdaus ya Allah, dan jauh pada azab neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.